Setiap kali lepas cuci pinggan mangkuk, tangan saya rasa kering dan tegang. Kan bagus kalau ada pembantu pencuci pinggan mangkuk. Tak boleh bro, LOL. Kenapa tak boleh? Okey, AI tak tolong, tapi pinggan kena basuh juga. Masalah sebenarnya bukan cuci pinggan mangkuk. Masalahnya adalah lepas cuci pinggan mangkuk, apa terjadi kepada tangan kita? Kalau selalu pakai sabun cuci pinggan mangkuk yang murah, memang ia akan buat tangan kita rasa kering dan tegang. Lagi-lagi, kalau sabun itu terlalu cair, diletak banyak-banyak pun kesan tak seberapa. Oleh itu, pencuci pinggan mangkuk MK memang pekat dan konsentrate. Sikit saja pakai, sudah cukup untuk satu singgih pinggan mangkuk. Lebih jimat dan kerja basuh jadi lebih mudah. Yang ini paling penting untuk kegunaan harian. Formulanya direka supaya tidak mengeringkan tangan kita walaupun lepas cuci pinggan mangkuk setiap hari. Basuh, bilas, siap. Tangan kita tetap rasa selesa. Walaupun lebih selesa digunakan, tetapi kuasa pembersihan dia masih kuat. Minyak degil, sisa makanan, semuanya boleh ditanggalkan dengan perkesan. AI mungkin belum boleh cuci pinggan mangkuk kita, tetapi memilih cecair pinggan mangkuk yang berkesan dan betul boleh menyenangkan kerja kita. Oleh itu, pilih pencuci pinggan mangkuk yang betul tapi bukan murah. Sebarang pertanyaan, sila menghubungi kami di bawah.